Assalamualaikum guys, nama saya Iqwan. Nama saya Syakban. Nama saya Iqbal. Nama saya Haris Ramadan. Saya Rais, nama saya Hafiz. Kalau kau nak tahu kali ni kita nak buat challenge apa, tengok video ni sampai habis. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, hari ni kita akan main challenge bedak. Siapa yang salah akan kena bedak. Ataupun siapa yang tak dapat jawab pun kena bedak. Boleh tak boleh? Boleh. Okay, sebutkan benda bermula dengan huruf L. Lampu. Langsir. Bedak. Aduh, kena bedak. Jangan sampai ke mata. Pipi tau. Nia. Jangan mata. Alah kenapa ni? Tengkuk ni. Tengok boleh eh? Sabar. Apa yang mata ni? Kena mata kau. Asal pula. Dah. Syamai. Sebutkan benda huruf M. Meja. Bedak. Bala. Mobil sayang. Mulut dia. Jangan rambut. Tengok ada. Tutup mata. Powder. Tak mungkin sikit. Dah. Yeah. Jangan hilangkan. Baik. Bar. Okay, sebutkan binatang huruf B. Burung. Buaya. Biawak. Cabut je apa yang kena cabut tu. Luar ke badan tu. Cabut je. Kizi. Mana boleh cakap? Babi lah. Bangau. Badak. Baik, ada. Binatang huruf T. Tupai. Tikus. Salah tupai aku pun nanti. Bedak lagi. Tak apa-apa saya je. Aman ke mic? Apa? Terenggiling. Tape banyak lagi tape. Ui, apa baju dia weh? Biar. Kamu juga lagi main sungai juga. Ha, sambung. Ni yang bersih ni. Depan jangan masa lama di belakang. Binatang huruf A. Ayam. Anjing. Alamak. Sampai aku je susah. Alah, apa pula ni? Apa apa Alah. Angsa.
Arnab. Sedap lah. Eh. Oh Eh. Eh. Apa? Tak tahu. Bedak. Okay, saya go. Kamera. Amalkan mic. Dah. Weh, masuk mulut. Nah, siapa tadi Kuan Wan, nombor Wan. Ni go. Kau main mulut Okay, last binatang huruf C. Cacing. Cicak. Cicak. Pas. Kasih bedak. Bla, tekuk. Tak. Aku yang orang paling sama lah. Aku Ipan Haris. Dah, susun. Okay, Riz, nombor Riz. Okay, habis.